Pernah tak tengok ais 100 plus dalam dia ada dapat ais kepal macam ni guys. Guys, kita dah sampai dekat membeli dan menjual kayu lama dekat tambun ni lah guys. Jom kita tengok dia ada apa-apa. Guys, yang ni yang macam contoh macam kita punya atap kan. Kan antara bucu-bucu tu kan, nampak tak? Cantik tak? Ni nice kan? Ada dua. Okay. Guys, jom saya tunjuk pokok tolasi. Ni pun pokok tolasi juga tau guys. Nampak tak? Nampak tak guys? Ni. Ni pun pokok tolasi juga, wangi guys. Ni macam tolasi, tak silap saya dia macam hutan ke tak tahulah. Dia ada tolasi hitam, hijau dekat rumah saya hijau. Nanti kita nak cabut lah, kita nak tanam dekat rumah guys. Grill, murah-murah lah dia jual. Gate. Ni atap lama guys, nampak tak? Ni atap ni saya tak pernah tengok. Yang ni pernah. Kita tak boleh masuk kan, dekat orang pintu macam-macam ada lah guys. Cantik kan? Ni tempat dia besar lah guys. Nice, pokok bunga cantiknya. Tengok ni guys. Cantik kan? Wow. Nice lah guys. Ni pun lah macam-macam kayu ada lah guys kat sini. Sampai ke sana ada masjid.